Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan amali minggu 9, iaitu poster digital yang dihasilkan dengan berkaitan dengan revolusi industri 4.0 yang menekankan kepentingan teknologi digital dan kehidupan seharian. Baiklah, ini adalah poster yang dihasilkan oleh saya. Jenis media yang digunakan ialah poster digital yang berfungsi sebagai medium komunikasi visual untuk menyampaikan maklumat secara ringkas, jelas, menarik kepada masyarakat. Dan perisian atau teknologi yang digunakan adalah poster ni dia dihasilkan menggunakan perisian Canva seperti yang ditunjukkan, yang menyediakan pelbagai elemen grafik seperti ikon, teknologi ilustrasi digital dan tipografi moden yang menghasilkan reka bentuk poster yang lebih kreatif. Mesej yang disampaikan ialah mesej utama yang ingin disampaikan iaitu teknologi digital seperti AI, IoT dan internet memainkan peranan penting dalam memudahkan kehidupan manusia serta membantu meningkatkan kreativiti, inovasi dan kecakapan dalam pelbagai bidang. Saya akan memberikan pandangan yang lebih lanjut. Jenis media yang digunakan ialah poster digital. Poster digital ini digunakan sebagai alat komunikasi visual yang membantu menyampaikan maklumat secara lebih ringkas dan jelas. Perisian atau teknologi yang saya gunakan untuk menghasilkan poster ni ialah perisian Canva. Itu menggunakan elemen grafik seperti ikon teknologi, bumi dan tipografi yang moden dan latar belakang digital yang futuristik. Mesej yang ingin disampaikan adalah teknologi digital membantu memudahkan kehidupan manusia, iaitu AI dan IoT meningkatkan kecakapan dan inovasi. Revolusi industri 4.0 membuka peluang baru dalam pendidikan dan pekerjaan. Jadi kesimpulannya adalah revolusi industri 4.0 dia membawa kepada perubahan besar dalam kehidupan manusia dan kita perlu memanfaatkan teknologi digital secara positif untuk membantu membina masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.